Ya, you dua kesalahan tau. Lesen tak ada. Kemudian ikut lorong lagi. Ya, Kecemasan. tadi orang ikut kan, saya ingat ada. Ya, jangan ikut lah. Benda tu papan tanda sudah ada. Tahu ke Miss, guna emergency lane tak boleh. Ni you nak balik KL lah sebab jam. You emergency lane laju sangat tadi, nak ke mana balik KL? Ya. Tak tahu je apalah. Alasan demi alasan diberikan tanpa sedar. Menyalahguna laluan kecemasan adalah satu kesalahan di bawah kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959 selain berpotensi mengundang kemalangan serta meragut nyawa. Parking tepi guna lorong kecemasan. Ni tak boleh tuan-tuan. Parking tepi. Parking kereta, hadapan kereta DPJ tu. Awak ikut gigi tadi kan? Ada gambar tadi? Ada. Awak ni. Dia lah sampai ujung sana tu ya. Lepas tu kena masuk balik. Ambil nombor nak. Ambil nombor tu. Ambil nombor kereta depan tu. Di kilometer 249 hentian Seremban arah utara ini antara lokasi sasaran pihak JPJ kerana kebanyakan kenderaan persendirian mengambil kesempatan dengan menggunakan laluan kecemasan di saat kesesakan lalu lintas berlaku di kawasan ini, dan tindakan itu sebenarnya sedikit sebanyak boleh mengakibatkan bahaya atau kemalangan berlaku dengan pengguna jalan raya yang lain yang mungkin memerlukan laluan kecemasan itu. Dan apabila disiasat dan ditahan, kebanyakan mereka menggunakan alasan yang tidak munasabah. Seorang wanita berusia 24 tahun disyaki menggunakan lorong kecemasan sambil memandu melebihi had laju, memberi alasan kononnya ingin segera tiba ke destinasi. Hello Miss, minta you punya lesen ataupun IC. Kejap Cik telah lakukan kesalahan guna lorong kecemasan. Okay, kita akan ambilkan satu tindakan, keluarkan saman. Okay. Wait a minute. Miss nak pergi mana? Miss nak pergi mana? Balik rumah ke? KL. KL. Dari mana? KL. No, you dari mana? Where are you from? JB. JB. Saya from KL, nak balik KL. Oh, you from KL, daripada KL. Tadi ni pergi JB lah. Ya. Okay. Tahu ke Miss, guna emergency lane tak boleh. Ni you nak balik KL lah sebab jam. Dah biasa lalu emergency lane ke? You emergency lane laju sangat tadi, nak ke mana balik KL? Ya. Tak tahu je apalah. Seorang lelaki warga Pakistan turut dikesan tidak mempunyai lesen memandu namun berani menggunakan lorong kecemasan. Can I see your IDP, international license? Do you have or not? I have. Okay, show me. Book. Don't have. No. Just my friend tired lah. She feels sleepy, so I just drive for a while. This car is not illegal in Malaysia. Yeah. So you must be a book in IDP. Who's on this car? Yeah, it's me. Yeah. Your own car? Yeah. And this is your friend? My friend tired, so just feels sleepy, so I just for a while drive. So actually He your has a friend- license. Oh, he He has license. Just for a while, he feels sleepy, so I just. Lelaki yang dalam perjalanan dari Johor Bahru itu turut mendakwa hanya menggantikan rakannya yang mengantuk selain mengekori kenderaan lain yang menggunakan lorong kecemasan berkenaan. You dah berapa lama duduk Malaysia? 20 tahun. Sepatutnya 20 tahun you boleh tahu lah undang-undang Malaysia kena bawa kenderaan ni I kena. think got accident. Many people are going in front of me, so I just follow them. Tak, sekarang now you have two fall. First, lorong kecemasan. Ya. Itu memang yang nyata. Sekarang lesen you tidak memiliki lesen yang sah. Lesen Malaysia you tak ada. You pun gagal mengungkapkan kat saya IDP. International Driving License. International Driving Permit.
Ya. Jadi nanti kita orang pihak JPJ akan ambil tindakan kepada you lah. Dan kenderaan you kita akan tahan lah. Pun begitu, lelaki berusia 48 tahun ini berkeras enggan membenarkan kenderaannya disita, malah cuba mendesak pegawai JPJ supaya menarik semula tindakan penguatkuasaan terhadapnya. Ya, besok hari ni pergi. Saya ada emergency, betul-betul ada emergency. Ya tak apa, kita akan bawa kenderaan you ke saya punya pejabat JPJ Negeri Sembilan untuk tindakan selanjutnya. Untuk Please lah, kalau if you gain me saman, it's okay lah. Saman tetap saya akan Ya, keluarkan. memang you bagi saman. Tolong. Tapi kita pernah ada lesson. Tapi dia kan tadi sleepy, so I just... kenderaan ni siapa punya? Ini saya punya, tapi kawan tu ada... Tapi pemilik bukan atas nama you. Ya. Kita kena pasti kadang-kadang kenderaan ni ada banyak kelun ke, kita kena siasat dulu, kita tengok dulu. You pun duduk 20 tahun sini, sepatutnya you mesti ada lesen. Betul, you mesti tahu undang-undang dia. Lelaki warga asing berkenaan bagaimanapun masih cuba mengelak dikenakan tindakan dengan memberi alasan rakannya mempunyai lesen memandu dengan harapan dapat meringankan jumlah saman berkenaan. Tapi kenapa you tak nak bawa tadi? Sakit kepala. Dia Sakit kepala tadi sleepy kan, so dia cakap tolong saja. Minta tolong sekejap saja. Baru sampai sini dia Saya sekejap saja. Please lah, I help you, help me. Tak apalah, kenderaan ni saya tahan dulu. Nanti Please. saya tengok tindakan macam mana. Please, I help sir. So I just emergency, really. Really. Saya tahan dulu. Please, Tahan dengan saya. please, I just want help me. You give me someone, it's okay. But please, Kenapa tak ambil lesen? saya ada driver lah. Kita tak boleh kan. Ada driver dia bawa selalu. Tapi dah 20 tahun, dia 12 tahunan. Ada, tapi itu saya tak ambil. Ada driver dia selalu bawa. Ada driver. Ya. Bagaimanapun, tindakan lelaki berkenaan tidak menghalang pihak JPJ daripada menegakkan undang-undang kerana kesalahan memandu tanpa lesen sah serta sengaja menggunakan lorong kecemasan merupakan satu kesalahan yang tidak boleh dikompromi. Saya tolong. Ya, you dua kesalahan tau. Lesen tak ada. Kemudian you ikut lorong lagi. Kecemasan. Tadi orang ikut kan, saya ingat ada. Ya, jangan ikut lah. Benda tu papan tanda sudah ada. Kan? Sekarang please lah, help me. Kereta memang atas you punya nama lah. Tak ada kawan punya nama, tapi tak. saya punya. Tadi you kata you Saya punya memang, tapi saya beli sama yang orang. pada geran tu owner siapa? Ada Bukan you kawan kan? juga, bukan. Kawan. Tapi saya punya, saya sudah Ya, beli. saya tahu. tapi dia- Jangan, kita sekarang kita base pada pemilik. Dalam sistem kita siapa pemilik? Walaupun you kata you punya, tapi dalam sistem tu bukan you punya. So itu owner kena mari. Owner ada mana? Ada di Jawa Baru. Johor Bahru. Ya. Tak apa. Nanti kalau owner maunya minta dia mari. Kalau dia susah mau mari, nanti kita minta bantuan JPJ Johor Bahru untuk kita ambil statement. Tapi please lah, help me sir. Tak boleh, tak boleh. I emergency ada betul. I tahu juga, tapi prosedur tetap prosedur. You kena faham. You can give me someone, it's okay. Sebab you tak ada lesen. Dia ada, kawan ada, dia bawa. Waktu dia kesan, you sebagai pemandu. Saya you tolong tak dia ada lesen. sekejap saja, dia busy You kan. ada dua kesalahan tau. Satu you ikut lorong kecemasan. Satu you tak ada lesen. Saya terima Kalau you kasih. kata you punya kawan mengantuk, ya ini R&R ada apa? Tak apa, saya minta tolong sama tuan. Ini sekarang tolong bagi saya. Tak apa, saya saman tak apa. Tapi ini dia bawa lah, saya tak bawa. Dia ada lesen juga. Besok you mari datang pejabat. Susulan itu, sebuah kereta mewah jenis sedan yang dipandu lelaki warga asing berkenaan disita serta-merta dan dibawa ke pejabat JPJ Negeri Sembilan bagi siasatan terperinci.